Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan Muhammad Zaidi bin Desa. Ya. Kawan saya juga. Dan saya panggil Zaidi saja. Ya. Saya Arbanji ataupun Abang Ji di sini menjemput sahabat saya Zaidi. Dia mempunyai banyak perkara yang boleh dikongsikan dalam podcast saya kali ini. Mula-mula sila perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaidi bin Desa. Kalau di China dikenali Eddie Cha. Eddie Cha? Ya, Eddie Cha. Apa kena-mena Eddie Cha? Ini adalah satu cerita yang agak menarik. Ya. Dia macam ni. Saya di kampung, di Mata Molai, kampung saya. Saya masa kecil dulu depa lebih terkenal dengan depa panggil kat saya Eddie ataupun Eddie Mak D macam itulah ataupun D. Jadi Cha tu adalah singkatan kepada nama ayah saya di kampung. Desa dia, jadi orang kampung dia tak panggil desa, dia panggil Cha. Okey, lepas tu bila saya gabungkan dia jadi Eddie Cha. Kebetulan bila di China ni dia Eddie Cha ni dia jadi macam dengan satu nama Cina macam tu. Dia jadi macam dengan satu gabungan dia English dengan Chinese name. Kan selalu hero-hero Hong Kong apa semua kan. Jackie Chan. Macam tu. Ya, macam tu lebih kurang kan. Asalnya dulu awal-awal lah company saya MZD Technology. Saya selalu memperkenalkan nama saya MZD. Okey, MZD tu singkatan daripada Muhammad Zaidi jadi MZD. Okey. Tapi bila MZD tu di China di pelik. Dia pun panggil Mandy. Lama juga dah dalam 4-5 tahun tu saya rasa macam pelik. Susah sikit nak sebut depa ni. Depa mulut depa ada pelat sikit kan. Lepas tu bila kita cakap dengan depa kita nak perkenalkan diri kita, dah 2-3 kawan di China kenal kita dengan Mandy tu daripada seorang. Mandy tu lekat jadi Mandy, jadi pelik. Lepas tu saya tukar sebab Mandy tu ada setengah-setengah orang ni ni macam perempuan. Jadi gitu. Lepas tu kita tukar jadi Eddie Cha. Eddie Cha tu pun main daripada ni. Kalau kita kata kita khabar atas Zaidi, dia tak boleh nak sebut. Dia jadi macam-macam. Eddie Cha no problem. No issue. Depa punya lidah lancar. Lancar elok. Depa pun depa kata Cina, kita pun tak. Kita Melayu dah.